Bukan kita kerja main-main, sudah fikir. Hari ini hari Sabtu, saya di Johor. Hari Ahad di negeri Kedah. Hari Isnin pukul 8 pagi Perhimpunan Kementerian Komunikasi. Lepas itu ke Jepun. Bukan lawatan cuti, lawatan rasmi setelah selang 15 tahun untuk bincang beberapa hal penting. Ada jemputan ke Turkmenistan. Saya beritahu kepada Petronas, saya enggan lah, ni pilihan raya lagi, nak kena pergi 2 hari. Tapi kalau saya pergi, jaminan daripada Turkmenistan, insya-Allah Petronas akan dapat gedung, telaga, gas yang di antara terbesar di dunia. Tapi saya kena tanda tangan. That is the sacrifice we have to take. I'm not a young man. I don't like to travel as much as before. Tetapi bila Petronas kata you have to go because the president and the former president bagi syarat, dia akan tanda tangan di hadapan Perdana Menteri Malaysia. Tapi untuk negara, saya tak ada pilihan. Saya pergi juga. Dan mudah-mudahan kita dapat simpanan gas yang besar di rantau ini.